jual baju-baju bundle ataupun dikira baju-baju thrift di dalam online. Bagi saya, pakaian bundle ataupun dikira sebagai thrift ni menarik sebab item ni dah takkan terjual lagi dekat item-item butik, contohnya Adidas, Nike. Contoh macam item-item menarik, kita boleh tengok baju yang saya pakai ni. Mungkin kalau korang cari dekat butik Adidas mana-mana negara pun akan ada. Tapi kalau kita cari dekat bundle, kemungkinan ada dan harganya mungkin berpatutan lah. Sebab ini adalah salah satu item-item rare, vintage. Ini mungkin ada orang jual dalam 400, 500. Tapi dekat kita punya kawasan pada bundle ni, kita boleh nego. Tak perlu pun, contoh kalau dekat butik harga yang ditetapkan RM100, tapi tak boleh tolak dah, tak ada diskaun. Tapi bila kita pergi ke bundle, kita nak beli baju ni, kita offer dia. Dia buka 100, bang saya try RM80, so dapat dengan harga yang lebih murah. Bagi saya, fast fashion ni adalah salah satu item-item yang di mana contohlah saya boleh bagi macam Uniqlo, Zara dan lain-lain. Dan kita tahu fast fashion ni adalah salah satu punca pencemaran alam yang sangat-sangat hebat, yang di mana kita boleh tengok baju-baju yang tak digunakan dan kain-kain yang digunakan oleh brand-brand fast fashion ni adalah lebih nipis dan tak sedap pakai lah. Contoh kalau korang beli baju tu, mungkin dalam sebulan 2 bulan korang rasa nak buang, mungkin dah akan terkoyak. Contoh kalau brand-brand yang lebih mahal dan lagi bagus yang bukan fast fashion, menggunakan 100% pokok macam brand Patagonia dan lain-lain. Bagi saya, ia bukanlah salah satu pembaziran. Sebab barang tu kita semula dan boleh pakai semula. Sebab item-item bundle ni kalau korang tengok, dia sebagai orang kata second hand lah. Korang beli kereta, korang jual dengan harga yang lebih murah. Dia macam second person punya item lah. So bagi saya itu bukanlah satu pembaziran daripada baju ni korang buang bersepah-sepah kat tengah jalan apa semua. Itu adalah salah satu punca lah pencemaran alam berlaku. So bagi saya itu bukanlah satu pembaziran, tapi ini adalah satu perkembangan yang bagus untuk industri yang sekarang.